Alhamdulillah guys, kita dah sampai mendarat di Pulau Mabul. Okay, tadi kita dah sampai dekat airport tadi. Masa kita touchdown dekat airport Tawau, kita dijemput oleh satu brother ni naik van. Lepas tu daripada airport Tawau pergi ke Pulau JT ni, ke JT ni kita naik van. Dalam lebih kurang sejam lebih lah perjalanan tu. Lepas tu masa sejam lebih tu kawasan yang kita lalu tepi-tepi pokok, kawasan hijauan, lepas tu kampung-kampung, area-area Sabah ni. So bila kat situ kita dapatlah rest kejap kan, dan masa sejam. Dan lepas tu sampai je dekat sini, kita dijemput lagi ada seorang uncle ni. Dia yang bawa kita untuk nak pergi ke Pulau Mabul dengan naik boat. So guys, jom ikut kita orang pergi explore ke Pulau Mabul. Okay, Wawa dia jatuh tadi. Alamak Wawa. Okay Wawa, dia tak tengok depan ni, ada step ni. Okay Wawa ombak dia boleh tahan gas, kuat juga ni. Ha? Oh, ni kan masuk air ni. Tapi clear air ni. Boleh tak Daniel? Daniel. Kuat-kuat pegang. Kuat-kuat. Allah. Okay bang. Kuat-kuat mah. Ya mah. Ya. Perjalanan dia kalau air pasang setengah jam. Kalau surut 1 jam. 1 jam lah kita. Sebab kena pusing jauh sikit. Tak takut dah. Yes. Ni ada snorkeling. Jaga tangan. Jaga tangan. Enggak ada. Nanti sekejap. Tunggu abang dulu. Jangan bagi tak apa-apa kan. Apa itu dah banyak kena air laut ke tu ada jejak macam tu? Dia sebab dah kena air laut dia jadi macam Tempat terumbu ikan. karang. Itu namanya terumbu karang. Sebab dia masin kan. Air laut kan masin. Okay Daniel, dah sampai. Sampai mandi lah. Tak sampai. Dah snorkeling dekat sana. Tunjuk. Tiga sampai. Okay, jom. Naik. Jom. Sini. Situ nah. Sini. Ya, naik. Sana. Nanti ikut pegang tangan abang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan abang. Sekejap. Dan Slow. Okay, ni berat sikit ni. Hati-hati. Daniel, kalau terjun mandi tu. Okay, lompat. Terus.
Okay, Ma. Wah. Sampai di Sipadan Water Village. Oh, mana kita punya tu? Mana pakai semua? Lagi. Nanti dia hantar. Sebab dia ada. Okay, guys. Oh, Kita dah sampai dekat Sipadan Water Village. Tidur sini. Wah. Apa tidur sini selamanya ke? Selamanya pula. Tidur sini. Kita nak check in sekejap lagi. Ya, ya. Dia tak nak sekolah. Nanti pergi kat sana dulu. Semua excited, guys. Kenapa? Makan dulu. Okey, okey. Sini Dani. Duduk kat mana makan? Sini. Oh, di situ. Straight ni. Okay, thank you. Oh, situ boleh mandi. Itu pun boleh mandi ya? Itu tidak boleh. Oh. Sini banyak stingray, bahaya. Oh, bahaya. Oh, okey. Yang kasut tu bawa. Bahaya. Atau kasut tu bawa dah. Bawa. Kasut ni. Bawa. Tapi situ tak boleh mandi. Situ bahaya katanya. Itu. Sini boleh. Sini, kita mandi sini. Oh. Kan Papa tu. Papa. Kenapa kena makan dulu baca Makan dulu lah kan lapar. Ya. Ni. Ah, cantik kan Dani? Cantik. Ni kalau main drone ni lawa ni mah. So guys, sampai je dia suruh makan dulu. Kita orang pun perut dah lapar. So jom kita makan dulu tengah hari. Hello guys, okay, sekarang kita dah sampai dekat Sipadan Water Village ni. So bila sampai je diorang dah hidangkan makanan tengah hari guys. So apa yang ada dalam package dekat Sipadan Water Village ni, korang akan dapat package makanan udang. Lepas tu dia ada bagi apa, ketam, sayur, cendawan. Ni favourite Daniel ni dengan mama. Lepas tu sayur brokoli, nenas. Untuk orang pertama je. Kita adalah orang yang pertama datang. Kan? So kita ada orang first datang, jadi diorang hidangkan memang VVIP lah. Dia hidangkan semua ni. VIP. Wow, memang dahsyat. So guys, jom. Perut pun dah lapar. Kita makan dulu. Bismillah. Dah habis makan, jom kita pergi check in. Good afternoon. Welcome to Sipadan Water Village. Nama saya is Marcel and one of the residents is here. So bilik tamu di sana. So di tempat bilik tamu ada towel. So kalau mau snorkeling pergi dari center, just use the towel in the center. Jangan don't bring your towel. Yeah, and then kami provide bottle of water every day. But if you want to like extra drinking water, just sini and then we give you extra water. And then housekeeping juga, need to service every day to your room. So kalau mau tidak ada service, so just inform so I can housekeeping. Okay. And also ini yang front office. So our front office is 9 in the morning until 1 in the afternoon.
And then in the evening is 6 to 9. So and anything, just go to number. Yeah, if anything, just go to number. Ini orang kuat kita. Ini bilik dah. Sebelah. Ini ada orang jual-jual lah. Ini dengarin. Cuma. Assalamualaikum. Apa tu? Excited orang ni. Anginnya kuat guys. Papa. Ada apa tu? Dia kuat. Dia bau. Dia mana bau? Dah. Yang punya ada tilam. Papa, Kita punya ada tilam. Sekejap. Nampak aku. Mama tolong. Pokok lepak sini. Papa, ikut bilik kita. Ada punya Mana ikan mana? Oh, ada ikan lah. Air crystal clear guys. Macam ni. Okay guys, alhamdulillah kami dah selesai check in dekat Sipadan Village Resort. Okay, overall untuk bilik yang diorang bagi ni memang kami rasa berbaloi. Sebab apa? Sebab dapat 2 bilik guys. So anak-anak satu bilik, kami satu bilik. Banyak iklan. Kami Okay. awal ke? And then yang specialnya lagi bilik ni, dia ada dapat kawasan untuk lepak healing guys. So kat sini lah tempat lepak healing sambil korang boleh enjoy view laut ni guys. Special. So dekat bilik tu pun juga dia ada aircon apa semua. Betul. Jadi korang tak payah risau masalah kepanasan lah. Sebab si Daniel ni Daniel ni dia tak boleh panas. Dia kuat penuh. So dia memang kena ada aircon ni. Okay guys, aktiviti seterusnya nanti kami tak tahu lagi sama ada nak pergi kampung. Tadi ada guide tu cakap jalan-jalan kampung kat sini, ataupun kalau air tu tenang sikit boleh mandi lah. Tapi diorang ni nak mandi. So kita tengok je lagi. Tapi apa-apa pun kita nak rehat dulu. Jumpa korang nanti. Guys, sekarang kita dah selesai mandi-mandi. Jam pukul 5 lebih kurang 5. Kita nak pergi mandi. So, jom. So guys, kita dah sampai dekat port nak mandi ni. Tapi problem dia, air dia laju guys. Air dia angin kuat. Lepas tu dia dalam. Air ini tempat ni licin. Jadi orang datang ni kena hati-hati. Dia licin. Port mandi dia ni mungkin sebab air pasang tu. Air pasang. Jadi air tu kena koyak. Kalau air surut, okey je. Tapi dia ada bagi dah jaket lah kat sini. Sebab budak korang anak-anak semua boleh pakai lah jaket mandi. Tengok guys, laju air dia. Betul lah, macam wrong time je ni. Sana tadi kotor pula air dia kan.
Ini kalau mandi takut hanyut sampai ke sana. Sampai ke rumah sana dia hanyut. Ya, tunggu dia lah, tunggu dia. Lamanya dia. Tapi air dia sejuk tau. Air dia sejuk. Kalau duduk sini pun. Oh. Kita duduk aje lah sini dulu. Duduk. Oh, betul. Duduk sini, duduk. Oh, sejuk. Takut. Jangan takut. Tu. Dani. Dani yang berdua ni. Dia punya ombak boleh bawa sampai sana. Tunggu je, tunggu uncle tu. Tunggu try. Ini turun. Bapak turun. Ini untuk snorkeling. Kita nak pakai. So dia akan bagi juga snorkeling. Orang boleh guna untuk snorkeling. Nah, satu. Ini dia nanti pakai lah. Nanti pakai papangnya lah. Nah. Itu Dani. Dia pakai. Itu Dani. Okey lah. Dani. Ini dia. Ini dah pegang. Baik lah. Okey. Mana pegang? Pakcik, So untuk keselamatan guys, kita kena pakai life jacket. Ini untuk keselamatan. Let's go. Ini. Apa? Hai. Ada ni pegang. Gila buat mandi-mandi basah-basah. Sementara nak gelap. Mandi. Mandi. Ni kalau sunset lawa tak? Sunset. Mau pergi sana. Kena naik bot lah. Kalau pun boleh. Besok lah, besok kan. Pegang. Okey. Besok boleh lah kan.
Ya, harapan matahari pagi. Okay guys, hari pun dah tutup. Dah ni, besok lah besok. Besok buka. Okay guys, hari pun dah maghrib. Kita dah selesai lah mandi, rendam badan. Tapi angin kuat lah guys. Angin kuat jadi punya pun nak snorkeling. Jadi dah apa, besok berada tu cakap ada satu tempat tu mungkin boleh tenang. Jadi nanti kita snorkeling kat situ. So guys, settle untuk hari ni. Kita nak balik, solat dulu. Nanti malam tak tahu lagi aktiviti apa nak buat. Malam nak buat apa Dana? Malam nak buat Makan je lah kan? makan Maggi. Oh, makan Maggi. Malam sini tak ada apa sangat kot. Jadi mungkin spend time dengan family lah lebih. Kita buat apa? Poster kat rumah, bilik je. Kita lepak borak-borak dekat rumah, dekat bilik, dekat resort tu kan. So guys, jumpa korang nanti. Kukunan pusing. Kita nak kena. Kita nak pergi makan. Kita nak pergi makan untuk malam. Let's go guys. Let's go guys. Kiri ke kanan gerak. Kiri ke. Malam-malam banyak ikan timbul. Macam ikan panjang-panjang tu, ikan apa tak tahu. Segala ikan pun ada kan kalau malam-malam. Baik dah ni. Kiri ke kanan gerak. Rajin lah. Ni siapa nama ni? Daniel Edri. Ni Papa. Yes. Okay guys, kita sekarang tengah menunggu untuk makan malam. So diorang tengah sediakan makan malam. So kalau korang stay kat sini, korang dapat makan malam dekat tepi atas air. Itu unik dia. Jangan tumpah ni. So kita tunggu menu apa untuk malam ni. Sekejap lagi kita share dengan korang. Okay guys, alhamdulillah hari ni makan malam kita disajikan dengan ayam goreng. Lepas tu ada udang goreng dengan lemon. Lepas tu ada yang bestnya, ikan tenggiri dia tangkap fresh-fresh. Lepas tu dia masak gulai kari. Oh, itu memang try. Kita kena try tu. Lepas tu ada sayur. And then ada kentang. Kentang dia buat apa? Goreng apa tu? Goreng, tak tahulah dia goreng apa. So memang sedap menu untuk malam ni. Kita belum tahu sedap lagi lah, tapi kita nak try dulu sedap ke tidak. Let's go. Sini tengok dia ni. Dia kalau malam dia lapar. Lapar guys. Bawa dapat makan. Dia sedap. Sedap. Ayam tu nampak sedap. Ya. Oh. Sedap tu. Kau tak makan lagi? Sedap. Ikan tenggiri. Kenapa gigi gede? Gigi warna oren. Gigi warna oren. Tapi tak tahu. Kacau orang. Alhamdulillah kita pun dah kenyang. Perut pun dah makin membesar. Jom kita balik bilik. Kita lepak dekat bilik, boleh tengok laut, borak-borak, minum kopi. Jumpa korang esok pula. Hai. A few moments later. Ada pula ni penung jalan ni. Lari awak lari. Okey, jalan cepat dah ni. Aku sama-sama lah. Cepatlah.
Okay, cepat. Cepat, Ma. Ayah tak berani lah. Dia kepala dia sana. Cepat. Pada dia nak nak. Kepala dia sana. Ni ekor. Ambil lah ayah. Ha, ambil. Ambil ayah ni. No. Cepat, Ma. Lambat-lambat kan dia ni. Lari sekarang. Mama lari. Mama lari je. Takut lah. Tak apa, cepat, Ma. Orang ada ni. Orang ada. Dia tak gerak. Orang dia tak gerak. Cepat, laju. Cepat, babi. Bang kata. Good morning. Apa lagi nak? Nak pergi breakfast. Makan dulu. Sebelum jalan-jalan. Mana? Kapal air. Jom. Hello guys, selamat pagi. Kita nak breakfast dekat Sipadan Village. Pagi-pagi ni kita nak makan menghadap laut. Kita ada menu mi goreng, nasi goreng. Lepas tu kita ada jus tembikai, jus lenas, kopi teh macam biasa. Lepas tu okey, jom, perut pun dah lapar. Kita nak makan dulu. Favorite kan? Apa dia ni? Nasi goreng. Okay guys, sekarang kita dah masuk waktu tengah hari. Kita nak makan tengah hari guys. So sekejap lagi aktiviti kita akan pergi snorkeling dekat kapal lain. So sebelum kita nak pergi snorkeling dengan dorang, kita makan dulu. Let's go. So menu hari ni ayam goreng, ikan. Nah dia ni. Ini ayam goreng. Nak makan berapa? Ayam nak apa? 2, 3. 2 je. Sikit je? Satu je? Cukup ni. Ni pula. Kentang. Wedges. Wedges lagi.
kita gadgets. Nak bujang sekarang. Kayu ni. Ayo tak. Okey. Dah. Sup. Yang ambil lah. Tadi dah. Makan dah ni. Ini makanan ni. Hai. Hai. Makan apa? Makan. Makan. Bismillah. So ni guys, lauk dia. Apa? Awal kan? Okay guys. Kita alhamdulillah kita dah selesai makan. Kita naik boat lepas tu terus terjun ni. Pakai baju-baju lepas tu terjun. Pakai baju nanti kat sana. Okay guys. Lepas tu terjun. Ha. Dekat boat. Sekarang kita okay, sekarang kita on the way nak pergi ke boat. Kita nak pergi snorkeling dekat Kapalai kan. Ya! Ya! Jadi guys, sekarang ni cuaca angin dah kurang. Jadi dia punya air dia pun surut. Air dia dah relax. Sesuai untuk inilah untuk buat aktiviti snorkeling. Itu bukan Lazim tu nak tu snorkeling. Ya, kamu ni pun tahu kak. So alhamdulillah kita punya cuaca hari ni okey. Jadi kita boleh lah pergi snorkeling. Memang timing tu cantik lah. Halo guys, sekarang kita nak tunggu Papa. Sudah, Mama nak ambil benda. Mana Papa? Mana orang naik pulau? Ini pun naik pulau. Aku naik pulau. Mari. Okey. Ini. Kamu ini atau tidak? Tidak. Ini tidak. Kita satu lah. Let's go! Selamat datang ke Dani! Dani, jom. Selamat datang ke Wow! Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We built worlds out of steel. Now they're ruins of something we feel. It's so nice to get away, if just for a moment, if just for a day. We can drive past the signs, over the borders of our mind. 'Cause today A few moments later. Daniel okey tak Daniel? Alamak sedih Daniel. Tak dapat nak snorkeling tadi. Tak apalah Daniel. Tak apa Daniel, nanti kita snorkeling kat hotel bilik Okey. Sorry Daniel, sebab mama pregnant. Nanti mama sorang-sorang. Kesian mama nanti. Jom Daniel. Okay guys. Kita orang tadi Jom kita orang tadi nak snorkeling tapi guys mama kesian seorang dia boring nanti. Jadi kita terpaksa tunda lah snorkeling kita. Tapi tak apa, nanti sampai hotel kita snorkeling guys. Dia sedih. Nanti dia seseorang. Boleh. Kita berapa jam kat sini? Tidak satu jam. Ikuti orang habis tu. Yalah, dia orang berapa lama? 30 minit je? Ya, ikut sini boleh lah. Tidak, itu dia punya.
Aku di sini standby. 30 minit lah kan? Lebih kurang. Target lah bah. Target lah 30 bah. Kau nak jalannya? Kita mau jalan jak. 30 minit kejap lah. Macam tak lebar lah. Baloi. Lagi bagi macam 1 jam lebih. Ha. Bukan, dia tadi sepatutnya boleh sampai puas tapi dia nak 30 minit. Tak, sebab kita ikut snorkeling tu. Oh, sampai kita jalan kaki. Ha. Habis setengah jam tu. Ha. Jelas sebab dia orang tak jelas. Oh. Ada tu. Tarian naga. Jom jalan-jalan dulu lah. Jalan Nama. Buat sekejap. Bapa nani? Nah, mana? Tu. Itu lah panas. Daniel, janganlah sedih Daniel. Kejap lagi kita snorkeling kat hotel. Jangan risau. Nak kita lah jalan-jalan. Jom, janganlah risau macam ni. Boleh naik kereta. Jalan. Naik kereta tak boleh, tu hotel punya. Kita yang tu hotel punya. Dia tak bawa. Oh. Ha, dia kejar. Ha. Dia kejar. Ni tangga ni. Ni. Ini. Kakak ni. Tak nak. Dia takut. Dia takut ke? Tu singa besar. Abang. Dah ni. bawa jalan. Ni nak jatuh. Manager. Oh, tak boleh ya. Ya. Ha, manager mana? Manager yang mana bang? Ini putih cakap al bayar dia pun tak apa. So, kita try naik. Sekarang bagi tu tadi standby tu. Ya, mau pergi mana ya? Dia jalan tu. Macam pusing. Tak kenal lah nak jalan. Dia mengandung. Bolehlah pergi sana tapi hantarlah di sana. Ha. Okey, saya bang. Aku di sini lah tunggu. Okey, boleh. Okey guys. Ibu mengandung dapat naik bagi. Saya kelas Ha. Tadi kenapa telinga dia bulat-bulat? Kita naik bagi. Oh, dia tindik. Tak payah penat dah. Tu sama apa? Ni. Okey guys, kita dapat naik bagi. Jalan-jalan dekat kapal lain ni. Dan ni duduk. Abang nak tanya. Boleh? Siapa nak duduk belakang? Bawah. Awal Belakang tak boleh. Oh, belakang tak boleh lah. Tak dapat. dia sini bawah. Bawah duduk depan. Tengah ni. Ni. Tak pun dia Ayan lah. Ini tak muat. Abang duduk sini panggil. Ayan duduk tengah. Adik kecil. Jom. Jangan gaduh nanti Uncle marah. Kenapa tu dah ni? Uncle cakap sini. Hmm? Dah duduk. Gambar. Driver 63 minta pick-up 63. Okey, depan dulu. Okay guys. Kita dapat pusing-pusing kapalai. Kapalai ni dia resort juga ah. Ada resort. Hmm. Maksudnya resort untuk divers. Oh, divers. Tapi sekarang dia akannya ambil gambar long merah. Sekarang ada divers. Dia package jugalah, package lah. Dan harga dia. Ha. Ya, tengok. Kita orang first time sampai sini. Dari mana? Dari Selangor. Ha. First time datang Mabul ni. Aku lepas tu pergi sini. Ya, kita orang ambil package dengan apa masa pergi dive macam mata fair tu lah. Mata fair tu dia buat. Kiranya Island Hopping kan ni. Island hopping lah. Jadi abang fikir ada berapa tempat? Sebenarnya Dong bagi kadang 4, 3. Oh, satu je sini je. Ha. Terus Lalu dia lah 3.
Kampung Mabul kapal lain. Oh. So mungkin abang ambil yang package pergi kapal lain dulu. Pergi kapal lain tu. Besar kan? Ujung ke ujung sekarang ada 1.8 km. Oh yo. 1.8. Ha? Itu lah tak tahu. First time sampai. Yang boleh terus mandi kat mana bang? Kalau daripada Driver 75 kat pick up Dekat kita. Dekat office tadi tu kan. Ha. Abang depan sebelah kanan tu tu tempat mandi. Oh, dia boleh daripada resort bilik tu terus boleh mandi lah. Oh kalau lalu dia tak dapat dekat video center. Oh. Tengok kat TikTok tu yang diorang pakai daripada bilik tu terus terjun. Dekat mana? Dekat Dangai. Itu lain tempat kan? Itu lain tempat. Tapi dia dekat juga dengan Tawau. Namanya Mary Mabul, Sampona. Nama seorang sini pertama kerja dekat sini. Oh. Sebelum ni memang kerja Semenanjung. Oh, sebelum ni kerja sana. Ni first time kerja Semenanjung. Jadi pulau-pulau pun aku tahu kat Balai, Mabul. Yang pernah pergi je lah. Tapi ni cantik lah sini. Tengok ni je. Boleh kan? Boleh kan? Boleh jalan jap. Dapat naik bagi tak dah penat sangat ke tidak? 1.8 kilo. Tenang lah pasal ni. Cantik guys, kapal lain. So kalau korang ada duit lebih sikit, korang boleh try duduk kat kapal lain. Tapi dah mahal sikit lah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna Ya guys, kawasan-kawasan kat sini penuh dengan pokok bunga lah. Hijauan. Lepas tu dia ada pot macam gazebo besar ni. Gazebo besar ni lawa. So kalau air surut cantik lah, nampak dia punya angka ni, dia punya structure kat bawah tiang ni semua. Memang cantik lah kawasan. Okay guys, jom kita orang nak balik hotel, nak balik bilik. Kita nak try snorkeling dekat bilik pula. Sebab Daniel tak dapat nak snorkeling dekat sini. So guys, jumpa korang sekejap lagi. moonlight, summer sky. It was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
ke apa? Adiknya dah tu dah. Adik balik je katanya. Adiknya takut dah. Adik balik je. Takut boleh. Tarik kau. Tarik adik. Balik. Kompat. Okey. Terima kasih. Sama. Buat rumah dah. Mama panggil lah dia. Penat-penat dia jalan, Mama. Apa dia? Mama panggil lah dia. Betul. Papa ada anak apa? Tengok ni dah ni. Ni? Budak ni jatuh Kena kan takut. lagi tu. Dia nak naik tak? Aku tak boleh naik. Boleh, suruh uncle tu. Tarik. Oh, boleh lah berenang guys. Penat. Apa? Nak apa? Tuang nasi. Ada lah. Tu ayam tu ada ni. Tahu. Ayam tu je kan satu. Mana gulai? Gulai. Dia nak makan apa tu je? Apa tu? Ayam dengan kuah. Papa sakit dah. Tarik kenapa? Oh tu lah. Kan dia- sekarang ni. Kan dia cabut kulit tu. So makan. Oh, tu pakai sudu lah. Dia pun kena tapi dia tak rasa. Ni dia makan tak rasa. Hello guys. Kita dah habis makan malam. Okey, apa yang specialnya kat sini? Makan malam dia adalah ikan tenggiri gulai kuning. Memang sedap.
Lepas tu dia ada ketam, dia ada kentang goreng, lepas tu dia ada sayur-sayur, ayam goreng dengan macam sup kosong gitulah. Memang sedap sebab dia punya makanan tu sama macam Semenanjung punya tekak lah. Dia ada pedas kan. Sedap lah, memang best. Lepas kita dah makan ni, kita nak pergi tengok ular. Ular laut. Sebab kita kan macam jarang kan nak tengok ular laut ni kan. Kita nak tengok Tak, ular macam mana laut. ular Laut. tu, macam mana bentuk dia. Jom. Let's go. Ambil. Bagi tunjuk. Tadi lagi tu security Cari. Ya, cari. Patutlah tengok dia motor di sini. Ya, dia tengok supaya mau tengok lah sama Oh. Tapi Okey, kita tengoklah Ya. kalau bernasib baik kita jumpa ular tu. Sebab semalam kita dah jumpa ular tu. Tapi adalah video dia, nanti tuan tunjuk. Tapi malam ni memang nak tengok pakcik tu nak bawa. Tapi tengoklah ada luck ke tak ada. Sama. Masih mencari. Oh, tadi tu kawan security pandai dia. Dia tahu dia tengok kali dia. Misi mencari ular. Oh. Air pasang kot kan? Dia selalu kena air pasang kan? Baru dia naik Ya, naik. Semalam air pasang kan? Ya, jadi banyak keluar. Naik. Tadi lagi security jalan sini. Nampak juga dia cari-cari. Mesti jadi ular pakcik. Semalam elok dia jelo-jelo kepala ni. Tadi pun aku cekik dia ada dia. Semalam di sana banyak. Oh, salah. Mama ular. Itu mungkin yang abang yang depan tu takut tu. Ya. Dia minta tolong. Dia sebab semalam memang ada kat sini. Kita pun terkejut. Tu dia tadi lagi mau cari perempuan sekali. Perempuan mengandung pula yang cari ni. Biasanya di sini juga banyak. Tu nampak tak kulit ular tu? Ya, di sana pun banyak. Itu kulit ular dia. Biasa. Memang biasa. Harap-harap besok lah nampak. Oh, besok. Ya. Okey, besok kita jangan harap, mesti jumpa. Ya. Kalau kita harap dia tak naik. Ya, ya. Ular pun pandai juga. Good night. Ya, jumpa esok. Misi mencari ular hari ni tak ada. Tak ada luck lah hari ni. Sebab dia macam tahu kita nak tengok dia. Semalam kita orang tak nak tengok dia munculkan diri pula. Tak apa, kita tengok esok macam mana. Dah kita pun dah penat. Kita nak tidur. Jumpa esok. Bye. Hello guys. Selamat pagi. Hari ni hari yang ketiga kami dekat Pulau Mabul ni. So guys, sebelum tu hari ni kita nak bagi tahu hujan. Ni cuaca hujan, malam panas terik. Hari ni pagi-pagi je dah hujan. So guys, aku nak cerita kat korang sedikit tentang Sipadan Village Resort ni. Okay. Apa yang ada dekat Sipadan Village Resort ni, dia ada dive center. So dia ada tempat snorkeling. Kat sini ada kawasan dia buat khas untuk snorkeling punya tempat lah. So korang tak perlu pergi jauh-jauh, korang boleh pergi dekat tempat snorkeling. Cumanya kena tengok time lah. Ada time dia kalau cuaca tu cantik,
memang nampak lah semua benda barang ni. Lepas tu air dia kalau surut, orang boleh pergi mandi. Kalau surut, saya tetap Lampung. Orang boleh terus mandi kat situ. Lepas tu dia ada sediakan juga buka yang dia punya alat snorkeling tu lah. Set dengan dia punya kaki tu kan. Lepas tu dia ada kafe juga. Kafe dia buka daripada pukul 10 sampai pukul 6 tak silap. Lepas tu dia ada restoran juga. Restoran kalau korang ambil kat Padang Village Resort, dia sediakan makan pagi, tengah hari, malam. Dan lepas tu dia ada banyak bilik. Bilik dia semua berhadapan dengan laut. So memang dia punya bilik-bilik kat sini semua duduk atas laut. Memang korang boleh pilih tu mana-mana bilik yang korang nak. Tapi dia macam kita orang ambil ni lah, view laut kat depan ni. Dan lagi satu guys, kat sini korang kena berjaga-jaga juga. Sebab kalau malam ada ular sea snake. Sea snake ni dia orang ada dekat area kawasan sini lah. Cuma dia sea snake ni dia tak, apa orang kata, dia tak membahayakan lah. Dia tak hirau pun kita orang. Kalau korang lalu tu dia buat macam tak nampak je lah. Cuma jangan korang macam rasa diri dia terancam. Takut nanti bila terancam nanti takut dia serang korang. So far staff-staff sini cakap tak ada masalah lah. Dia belum lagi pernah menyerang orang. Okay guys, cukup untuk tu dulu. Untuk hari ni punya, hari ketiga ni, kita ada staff dekat sini bagi tahu ada snorkeling lagi. Cumanya kita tak tahu jadi ke tak snorkeling sebab cuaca kat sini hujan. Lepas tu laut pun bergelora lain macam lah. Cuma dia kita tengoklah dulu nanti sama ada kita pergi ke snorkeling ataupun tidak. Okay guys, jom sebelum tu kita pergi makan dulu. Let's go. Let's go. Hujan guys. Hari ketiga ni hujan. Hujan ni banyak ular naik. Ular. Dia mengandungnya ular je. Tak ada ni. Tak ada ni, nanti kena hujan ya. So kita nak pergi breakfast. Hujan je ni. Apalah. So guys, kalau hujan kat sini dia punya apa? Feeling dia tu lain macam sikit lah. Sejuk-sejuk. Lepas tu apa nama? Ikan pun tak berapa nampak sangat. Mungkin tidur lah kot agak ni. Tapi air dia tengah nak surut ni. Pergi lepas mungkin pukul 1 macam tu, dia hilang lah surut tu. Pukul 1 tu mungkin kita boleh mandi lah. Kita orang akan mandi juga. Kita tak tahulah snorkeling ni dulu jadi ke tak kan. Tapi best lah dia punya vibe tu. Pagi-pagi kan tak ada bunyi apa orang kata bising-bising sangat lah. Bunyi boat ni lah, bunyi enjin tu. Dia punya air tu guys, air dia tu crystal clear. Lawa lah, crystal clear tu. Nampak sampai ke dasar. Ikan-ikan dia tu kan, ikan kecil ada, ikan tenggiri, ikan pari. Korang boleh nampak daripada atas titi. Memang lawa sangat. Agak-agaknya hujan ni berhenti ke tak? Hujan lama ni.
Kita tengok ramalan kaji cuaca tu. Dia cloudy je. Hujan pagi tadi patutnya. Pukul 4 pagi, 5 pagi. Naura dengan Daniel dia dah pergi dulu lah. Dia lapar. Bagi dia dah jalan dulu. So macam ni lah kita punya daripada bilik tu nak pergi ke restoran dia tu. So korang akan lalu-lalu titik ni. Lepas tu sampai dia punya office kat sini. Lepas tu masuk dalam. Ni dia punya office. Kita nak dia punya reception desk. And then masuk dari sini. Masuk kat sini. Tepi ni. Dan masuk kat sini. Straight ni kampung tu. So nampaklah restoran kat belah sini. Basah mak. Papa, ada ular. Aduh, tak ada ular, tak ada. Ada, sumpah. Jalan je lah. Aduh, dia keluar. Sana. Dia keluar. Ular mana? Tu ular. Confirm betul dia kepala dia keluar. Tu. Jalan je lah sini. Tak, mama nak pergi kat dia. Wah, kau pula. Aku cakap tadi dia Ada ular air. Dia kalau hujan, memang orang tu cakap ular tu akan naik. Lalu je lah cepat. Jom. Aduh, lah seram lah. Kakaknya. Cepat. Lalu belah sini lah, lalu sana. Cik tengok tu juga, lubang-lubang tu. Tak, jangan tengok lubang, tengok bawah je. Ada ular guys, biasalah. Ini banyak sea snake tapi dia tak kacau. Snake ni tak kacau. Dia memang kawasan dia kan. Jadi kita jangan terpijak je dia. Kalau kita pijak dia, dia rasa terancam. Itu yang menyebabkan dia patuk sap meninggal. Inilah. Jaga-jaga, ada ular tau. Cepat Mak, cepat. Habis tengok lubang. Habis tak boleh ni, kalau jalan ni okey lah. Yang tengok lubang kau. Kenapa? Kejar nanti, ular. Mana? Sana. Oh, Daniel dah sampai. Menyelamatkan kita. Inilah true hero. This is true hero, Daniel. Selamatkan. Kan? Yang mama nampak tu ada. Jom. Keluar kepala tadi. The true hero. Wah, sini. The true hero. Wah ni. Daniel, Adri and Wawa. Malam nak jangan. Macam mana bang? Lagi. Hati-hati. Ini jadikan snorkeling. Harap jadilah Kan? cuaca begini. Tapi dia kejap tengok ni. Tapi dia tak ada ombak kuatnya kan. Ya, boleh. Bang, kita ada ular. Ular, dia nak sangat jumpa ular semalam. Wah, sini lah. Wah. Kenapa Mama? Maju. Maju kenapa Mama? Mama? Mama kenapa maju? Tahu. Dari pagi dah merajuk ni. Moga mewah. Nora? Kenapa? Sini tak apa-apa. Hei, nampak Mama. Hei. Okay guys, kita dah sampai ke restoran untuk breakfast. Jom tengok kita orang makan. Oh, ada cokodok ni mah. Bukanlah, ini donat. Donat, sedap donat ni. Rasa ni. Nak ke? Bismillah. Lembut je. Sekejap lah. Uncle yang video tu dah datang ke? Sekejap lah lembut tu. Sedap lah. Tu kat ni ada mihun. Ada keropok.
Popok, sosis, telur dengan beef bologna. Okay guys, menu hari ni simple je, tapi boleh lah untuk ala perut kan. Okay guys, hari ketiga kat sini kita orang nak pergi snorkeling tempat lain pula. So tak tahu lagi dekat mana. Korang nak tahu tak kita orang snorkeling kat mana? Korang tengok video ni. Let's go. Sebelum tu jangan lupa subscribe guys. Pin. Kita pasal ni. Oh. Dia bawa gula sini. Aduh, banyak barang. Kita snorkeling dekat je kat sini. Sana pun coral cantik tu. Kita tengok. So guys, ini pengalaman Laura Safrina. Snorkeling atas boat. Tengok. So diorang ni semua pengalaman pertama lah diorang snorkeling atas boat. Semalam kita dah testing olok-olok lah dekat tepi tu. Hari ni kita pergi dekat atas boat tengok coral. Ni macam mana awak perasaan awak ni? Ha? Tak, nervous ke tak? Ha? Tengok Papa. Nervous ke tak? Rambut orang macam ombak Hindu kan. Nervous? Tengok rambut Papa. Dia geling-geling. Oh, dekat je kan? Dekat sini lah. Dalam bulat tu kan? Okay guys, semua dah ready. Jadi semua nak snorkeling. Abang Daniel. Nora. Mana Papa? Mana? Mana? Turun tangga. Ha? Tangga. Tangga. Jangan lompat ya. Jangan lompat. Sini tangga. Tu abang. Ya Papa jangan stress. Ini dulu. Jangan lupa. Papa dulu. Tadi itu. Okay, Daniel. Sudah. First go. Sudah diterima. Pakai dulu itu mas. Pakai dulu Daniel. Dia nak naik dulu, nak naik. Hey, Hasan. Kenapa cemas? Sekejap ni. Sekejap. Pakai dulu. Pakai dulu mas. Pakai terus. Ni tarik. Gigit. Okey. Okey. Dan. Nah, jadi dek turun lagi dah. Turun lagi dah ni. Okey, turun lagi. Lagi. Satu star dek turun. Okey, turun lagi. Turun bawah. Okey, pegang. Pegang ni. Pegang. Bawah pula. Turun. Satu star ni. Bawah. Dah tayar ni. Kalau ada, jangan risau. Okey, turun lagi dah. Turun je. Ada life jacket tak apa. Okey, turun. Okey, pegang macam ni ya. Jadi boleh tengok bawah.
Ada Del. Perasaan. Yes. Dani. Dani sana. Pegang, Nani tak pegang. Nani. Pegang Dani. Wah. Nampak ikan tu kan? Ikan. Oh. Papa ada ikan. Semua nampak ikan semua tu. Ya. Semua dapat ikan. Ha. Ini first time dorang punya snorkeling. That's the first time. Ikan. Ha, ada ikan. Syak dah ni. Nanti mandi kat sana lah, ni tak ada mandi dalam. Puas mandi. Oh, betul tadi. Betul tadi dia dah timbul dah. Gila. Dani? Dani? Dani sana? Apa? Dani tadi? Dani lepas kandang ni. Dani tu. Ya ke? Apa Dani tu? Yalah awak lah. Dani tadi? Berenang lepas tangan pelampung. Dani tadi nampak apa? Nampak apa Dani? Nampak fish. Fish. Turtle. Turtle. Berenang tak? Hello guys. Kita orang baru lepas lunch, lepas tu kita nak pergi jalan-jalan kampung area sini nak tengok macam mana kehidupan diorang kat sini. Jom. Biar ada kerang. Ya, betul. Di orang kampung ni bagian dua, Bajau Laut dan Bangsa Solok. Dia punya surau pun dua. Di sini dia punya balai dua. Oh, ada balai juga. Balai polis dengan polis marine dan PJ. Lama ya. Ya. Saya pertama kerja di sini. Hingga sekarang. Di belakang ini resort, di belakang pagar ini ada resort yang besar. Ya, Escobar, Borneo. Luas tempat, cantik tempatnya. Kena ikut sini Papa tau. Jom. Hello guys. Macam ni lah tempat diorang tinggal. Lepas tu diorang hidup dia macam ni lah.
Sederhana sajalah. Tapi happy kan? Tenanglah kot kat sini. Senang nak cari ikan fresh. Dia kayu dia paksa beli di sekolah. Kalau masak. Diorang beli kat sebelah bawa sini lah. Ya, di Kampung Selamat dipanggil. Dia orang masuk sungai. Oh, masuk sungai. Ya. Kalau kayu di Sempurna tu mahal. Ini surau. Surau. Azan itu kat mana? Surau. Surau. Sebelah. Tidak dibenar kalau dipikir kecuali baik basikal elektrik dan basikal. Di sini kalau buat keluar ke Sempurna keluar masuk daftar. Oh, kena daftar. Ya, Tak boleh kau- masuk Ya, sekali lah. macam kamu kan besok check out antara laporan. Ini nanya pun di Sempurna pergi belanja kami di lapor. Dia datang dia lapor para orang. Ini Balai Polis Merin. Mana? Ini. Oh. Jam 7 pagi hingga 11. Termasuk jam 2 sampai jam 4. Memang ini sini. dan di sebelah resort kita itu Ha? dari semua. Masih juga. Ya. Di sini ramai homestay. Oh, mesti. Boleh kau dapat RM60 semalam. Oh. Majoriti dekat sini budak-budak kecil pun pandai berenang kan? Ya, majoriti. Ha. Ni nak kayu tu ni. Sebab dia duduk Dari dekat kecil laut ya. memang dia punya. Oh. Nah, ini Balai Polis PJA Polis. Oh, kalau ada apa-apa kejadian kat sini lah. Ya, polis dan polis Merin. Mana bang? Sendiri kahwin. Sini, Dia macam mana? sini lengkap. Tak payah kita datang ke Sempurna. Ada rumah persandingan. Aha. Oh, kat sini adalah rumah persandingan. Ya. Manisnya siapa nak kahwin pergi kena Balai sewa Raya. lah. Pergi Balai Raya, ikut kampung-kampung dia yang ngatur semua lah. Kalau kat sini ada kejadian gaduh-gaduh tak bang? Tak pernah jadi. Tak pernah jadi. Adalah biasa-biasa. Biasa. Tapi kalau macam ada dina. Selama saya kerja di sini 32 tahun tak pernah jadi apa-apa. Kita boleh jalan bersendirian, Oh, tak ada apa-apa. tidak ada apa-apa. Ya, saya asal di Sempurna, saya pernah kerja di kedai selama 2 tahun Lepas tu, sebagai storekeeper. oh. Selama ada 2 tahun lebih, saya cari kerja, tidak cukup makan. Oh, habis tu isteri abang dekat sana lah. Saya Sempurna. Sempurna lah. Oh, tak ikut abang sini. Ya. Tapi kalau macam cuti-cuti bawa abang pergi balik lah. Ya, kami setiap 1 bulan ada 4 hari cuti. Oh, Setiap 1 tahun ada 13 hari. oh time tu lah abang balik. Ya, boleh berkumpul cuti disasakan cuti. Ya, bulan depan baru dapat 8 hari. Oh. Okey, kat sini sama je. Kat mana-mana pun sama lah. Kat sini ada dia punya balai polis Merin. Lepas tu dia ada klinik, dia ada masjid. Cuma dia belah dalam-dalam sikit lah. Jauh sikit lah nak jalan tu. Tapi kalau bagi orang kampung kat sini dekat lah, senang lah kot. Diorang dah biasa kan. Jomlah kita jalan kat depan tengok apa lagi ada. Kat resort. Kalau cari ikan di sini banyak jual. Contoh sama ikan tuna. Ikan dapat sampai 30 kilo, 50 kilo. Murah ni. Yang mesti. Berapa bang? Setiap 1 kilo dia jual RM4. Oh, murah oh. Yang murah sini. Ada boleh ada pisang goreng, kue-kue.
Dapat dah. Ini bakalnya. Mandi. Mandi. Tapi petang itu dia. Betul. Besok itu dia. Kenapa kau pergi mandi? Nanti saya bawa kamu pergi pantai. Oh, ni masak. Air. Kalau cikgu-cikgu ni duduk di mana bang? Di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi setiap Jumat petang dia balik ke ya. Hari Minggu petang dia datang. Yang dalam botol biru tu, air masak. Dia jual satu botol tu RM3. Ha? Kamu lambai buat pula. Laut dalam, sini. Tergantung dari Mahal tak, kita. bang? Ya. Hello. Okey, kita dah sampai dekat sekolah. Tempat last destinasi kita. Kita duduk-duduk kejap lah. Penat sebab jalan dia jauh kan. Jalan kaki dia tu jauh ke dalam. Jadi kita rehat, kita duduk-duduk sekejap. Lepas tu kita balik kat homestay kita balik. Kat sini dekat dah dengan homestay kita. Dia jalan hujung ke hujung. Penat sudah. Lepas kita dah duduk rehat ni, kita balik bilik. Lepas tu kita rehat-rehat, kita solat. Petang tu kita pergi mandi-mandi lah kot. Sekarang tak boleh. Tunggulah rehat-rehat dulu, lepas tu baru mandi kan. Okey, jumpa kita orang petang ni. Okay guys, petang ni kita nak snorkeling lagi. Tempat yang ketiga guys. So guys, jom ikut kita orang pergi snorkeling. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe untuk travel punya episode. Let's go. Dia paling berani lah. Tadi tak nak pegang. Okay guys, jangan lupa subscribe and comment and like. Satu, dua. Hari keempat kat Sipadan. So hari ni aktiviti kita santai je lah kot sebab kita nak check out. Lepas tu
kita nak tidur kat tower satu hari. Ni kita nak pergi breakfast dulu. Lepas tu baru kita bawa anak-anak kita mandi sekejap lah kot. Lepas tu kemas-kemas barang, kita balik. Jom breakfast. Papa ada record ni? Papa nak bagi one nanti? Tak ada one. Bisa jadi ni. Pergi teacher. Dah ada cicak. Mama dah ada cicak awan dah ada. Makanan. Teacher mana? Ha? Teacher mana? Cicak tidur. Kita dah makan dah kenyang dah semua, dan jom kita pergi mandi. Yeay! Guys, jom. Slow. Sing, guys. Duduk. Awak. Ada tinggal ramai. Pulau Mabul. Water Village. Jangan lupa untuk subscribe dan hit the like button. Jangan lupa share sekali guys. Jom kita sambung snorkeling dekat area sini. Sometimes all you need is a little bit of confidence. Sometimes just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Okay guys, selepas berpenat-penat mandi kat sini, kita orang santai dekat ada macam gazebo besar kat atas ni. Kita orang makan Maggi dulu sambil
lepak-lepak chill-chill kat sini. Daniel dia minum air sejuk, air Fanta warna hijau. Hari terakhir, hari last day kita kat sini, kita memang santai je dah. Kita snorkeling di sini. Kat sini memang spot untuk snorkeling. Banyak lagi tempat korang boleh explore kat sini sebenarnya. Tapi kita orang nak explore dekat-dekat je. Orang kata lebih relax-relax lah. Cuaca pun lebih kurang mendung sikit kan. Jadi okey lah walaupun tengah hari, tapi tak panas lah. Tapi air dia sejuk lah kan. Air dia walaupun cuaca tu panas ke apa, air dia tetap sejuk. Lepas tu memang air memang puas hati lah. Air dia memang crystal clear lah kan. Walaupun ombak besar pun, tapi air dia dalam tu korang snorkeling je memang nampak. So memang puas hati untuk snorkeling di sini. Dah lepak kat sini. Angin pun sejuk kan. Rasa dulu kawasan ni dia dulu buat macam BBQ kot. Mungkin waktu ramai orang dulu kan. Sekarang ni macam dah tak ramai sangat lah. Tak tahu kenapa. Tapi sebab orang tu cakap, dia kata marketing dia tu macam kurang sikit lah. Tapi tak apa, untuk korang yang tengok video ni, aku recommend lah tempat ni. Tempat ni memang best. Untuk dia tak adalah mahal, tak adalah murah sangat. Orang kata tengah-tengah. Tapi dia punya servis memang terbaik lah. Servis dia. Makan dia memang sedap semua. Okay guys, kita sekejap lagi nak sambung balik mandi. So kita tanya dulu orang nak mandi ke tak. Daniel? Nak mandi. Bawa nak mandi? Boleh lah. Boleh lah. Dan ni? Dan nak mandi? Mandi tu sampai. Oh, dah sampai? Okay guys, kita ikutlah kehendak dia. Dia orang ni nak mandi lagi. So, sekejap lagi kita mandi lagi. Let's go! Hello guys. Alhamdulillah hari ni hari last percutian kita orang dekat Sepadan Water Village ni. Kita orang dah nak balik. Okey, sebelum tu kita orang nak recap dulu. Masa datang kat sini memang best lah sebab staff dia semua majority lah, semuanya friendly. Apa yang kita nak dia bagi, apa yang kita nak tanya dia jawab pun bagus lah. Dia jawab pun macam best lah, tak ada sombong, tak apa semua kan. Best lah datang kat sini. Untuk hari kedua pula kita orang dibawa oleh staff diorang untuk pergi snorkeling 2 tempat lah. Kat sana kita orang jumpa banyak ikan yang cantik-cantik. Lepas tu jumpa turtle. Banyak lah benda yang best dalam laut ni kan. Jadi untuk korang yang ingin nak pergi ke Mabul ni, aku recommend lah tempat ni. Sebab harga dia pun murah. Bukan murah lah, di tengah-tengah. Tapi dapat semua. Apa yang korang nak tengok dalam social media tu kan, semua ada kat Mabul ni. Ikan cantik, lepas tu air crystal clear, semua ada kat sini guys. Sini tempat dia guys. Okay, so guys, cukup sekadar tu dulu. Korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Sejumpa korang untuk next punya travel. Korang komen dulu kat mana yang kami ingin travel lagi. So guys, Assalamualaikum.